kalau kita paksa pun budak-budak ni ambil STEM is good, supposedly patutnya kalau industri lain boleh dapat kerja, tapi dia STEM dia dapat 3.5, dia tidak dapat kerja. Contohnya, salah siapa sekarang ni? You tak boleh salahkan dia, sebab dia tengah cari kerja tak cukup. Zaman saya dulu kalau ada 5 kelas, 4 kelas sains, 1 kelas bukan sains. Zaman sekarang balik, mungkin ada 7 kelas, 1 je kelas sains. Budak saya tak nak ambil lah mat, tak nak ambil lah fizik, susah. So majikan kita ni adakah tak mampu untuk bayar lebih, atau diorang ni sangat selesa menggunakan perkataan kos operasi tinggi untuk kekalkan gaji pekerja yang rendah? Orang Malaysia tak nak kerja gaji rendah-rendah ni kan. Gaji 1,700, kerja 12 jam. Jadi kita mengimport orang daripada Bangladesh, daripada India, daripada Pakistan untuk bekerja di restoran. Kalau tengok kedai mamak, jarang jumpa orang tempatan yang bekerja. Kerajaan selalu cakap pasal dasar gaji progresif. Tapi if the boss kata memanglah dulu gaji RM4,000, sekarang ni kena tuan balik RM3,000 lah sebab dulu kerajaan tolong. At the end of the day, it goes back to kerajaan juga. Inflasi terkawal, GDP bagus, Malaysia punya trade cecah 3 trilion, ringgit kukuh. Now is the time. Betulkan struktur ekonomi kita. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat datang ke DAF Podcast ya. Seperti biasa, setiap minggu kita akan bongkar dan ulas isu-isu semasa yang penting untuk korang semua. Dan hari ini kita bincangkan 2 isu pertama. Yang pertama adalah data terbaru daripada DOSM mendedahkan satu angka yang agak membimbangkan, di mana hampir separuh daripada pekerja formal di Malaysia, iaitu sekitar 49.1%, masih lagi menerima upah di bawah RM3,000 sebulan. Okey, dan isu kedua pula adalah Harian Metro melaporkan satu trend yang menarik menjelang musim perayaan. Ramai yang mula mencairkan aset emas. Mencair itu maksudnya menjual lah. Berikutan lonjatan harga pasaran demi kelangsungan hidup. Dia bukannya mencairkan sebab dia nak lock the profit, tidak. Tapi sebab dia nak terus hidup, terutama sekali since dah nak raya. So, dan dengan ini kita bawakan Dr. Aimi sendiri ke studio macam biasalah. Semua orang dah kenal. Beliau adalah pakar ekonomi dan Profesor Madya di UniKL Business School. Selamat datang ke studio, Dr. Aimi. Waalaikumsalam. Ini adalah episod yang ke-22 ya? 22 dah. Dah lama dah. Berapa bulan dah? Dah separuh tahun. Separuh tahun dah. Cuma nak beritahu. Jam celik. Jam celik dah 22. Cuma nak beritahu yang ini adalah episod terakhir sebelum puasa dan sebelum raya, dan kita akan sambung balik selepas raya, selepas semua dah kita berehat seketika. Betul. Bulan puasa adalah bulan beribadat for me. InsyaAllah tahun ini berjaya untuk lebihkan masa untuk beribadat. Amin. Dr. Amin pun baru balik dari umrah kan? Umrah. Rambut tembus sikit lagi. Tembus sikit lagi. Sebab itu kita buat podcast satu kali bersama My Digital ID. Yes. So sekarang ni kita bincang lagi tentang umrah sedikit, nak sambung sikit. So waktu dah dekat umrah tu, dah nak dekat puasa, makin ramai orang ke? Oh, makin ramai. Kalau ikut statistik yang saya baca tu, untuk bulan Rejab saja 11 juta orang datang. 11 juta orang. Normally berapa orang? Oh, mungkin kurang dari tu lah. Tapi very packed lah. Dan ada salah satu hari tu, masa saya di Mekah tu, kalau ikut satellite image tu, dia kata one day, dia kata orang buat sa'i dengan tawaf 500,000 one day 500,000. Memang pack lah. Waktu yang paling sesuai untuk buat tawaf tu pukul apa tu, Doktor? Malam, siang, tengah hari? Tergantung. Dia sebenarnya nak kata, mesti dulu kita kata waktu duha tu orang kurang. Tak juga. Ramai orang kata je. Tengah malam, tak juga. Dia kalau musim ramai tu, ramai lah dia. Kan, macam saya nak tawaf dengan sa'i, masa saya start pukul 3 pagi, saya habis 5.30. 5.30 tawaf dan sa'i. Tawaf dengan sa'i 2 jam setengah. Biasanya 1 jam lebih, 1 jam setengah dah habis kan. Sebab tak boleh nak bergerak. Tak boleh bergerak. Jam. Doktor naik kursi elektrik tu ke? Oh, tak ada. Memang dulu pakai kaki ya? Kita pakai kaki. Berapa kali umrah Doktor buat? Sebab boleh buat tawaf sa'i tu beberapa kali. Saya buat tawaf sunat tu, insyaAllah saya buat, alhamdulillah, sebab hari-hari. Hari-hari saya buat tawaf sunat lah. Tapi umrahnya dengan niat di miqat semua tu berapa kali? Satu kali? Sekali je lah. Saya buat satu kali masa mula-mula tu. Lepas hari tu saya buat tawaf sunat lah, sehinggalah sampai lah tawaf wada lah. Faham tawaf wada lah. Sebab yang tu yang paling mudah kan. Jadi memang siapa pun pergi pun kena physically you kena fit. Memang kena fit kan? Memang kena fit lah. Sekarang ni orang yang ramai kan. Dan saya nampak, saya dah pergi lama juga 2018. Saya tengok komposisi jemaah yang datang tu, dia dah sekarang dah berubah. Dia ada banyak European, Eastern Europe especially. Macam Albania, Kazakhstan, Uzbek, which kita tak nampak dulu. Dulu kita nampak biasanya Turki kan, kalau Mak Saleh ni kan, Turki sikit kan. Arab tu biasalah, Arab tak ramai.
Atau Indonesia. Tapi kali ni lebih baik. Mungkin sebab selepas mungkin 10 tahun pergolakan politik, mereka pun dah ada pendapatan yang lebih. Mereka dapat datang kan daripada Eropah Timur lah, datang ke Mekah dan sebagainya. Kita dapat ramai daripada sebelah sana lah dunia kan. Mungkin Islam pun berkembang pesat di Eropah jugalah. Jadi satu pertandingan yang baik lah. Pertandingan yang baik, bagus untuk diorang, pendapatan diorang meningkat dan diorang boleh pergi menunaikan umrah lah dan eventually haji di Mekah seperti mana tuntutan kepada kita. Cakap pasal pendapatan untuk pergi ke umrah, kita nak cakap pasal pendapatan di Malaysia pula. Sebab rata-rata kalau ikut data, ramai sangat yang tersangkut gaji di bawah RM2,000, di mana the minimum wage adalah RM1,700. Tapi yang sangkut pada RM2,000 ni pun ramai, ada RM2,000 lebih, RM2,200, RM300. So majikan kita ni adakah tak mampu untuk bayar lebih, atau diorang ni sangat selesa menggunakan perkataan cost operasi tinggi untuk kekalkan gaji pekerja yang rendah? Kalau kita tengok dari segi gaji secara graduan, kalau masa kerajaan nak ubah gaji minima tu daripada dulu 1,300, 1,500, 1,700, banyak mendapat tentangan, terutamanya daripada SME lah. SME lah kan. Dia kata macam mana kami nak adapt dengan banyak polisi, dengan cukai dan sebagainya kan. Macam mana kami nak bayar pekerja lebih. Jadi kita ni selalunya buat perniagaan, kita lebih kepada base menyiapkan business model lah. Mungkin nak marah saya ke tidak, tapi banyakkan kita lebih pada cost base. Maksudnya kita buat perniagaan, kita tengok pada cost kan. Kalau cost tu rendah, okay, kita boleh buat bisnes. Kita tak cuba buat something yang boleh industri yang boleh menaikkan pendapatan, dapat tambahkan keuntungan dan margin dan sebagainya. Kita lebih tertumpu pada bagaimana kita nak kurangkan kos untuk dapat keuntungan lebih. Contoh cost base macam mana? Jual kerupuk ke? Contohlah. Ketika meniaga restoran kan, makan. Jadi jangan kita tanya orang yang meniaga kan. Mungkin gaji dia sebab tu dia ambil orang Malaysia tak nak kerja gaji rendah-rendah ni kan. Gaji 1,700, kerja 12 jam, satu shift kan. Contohnya dia. Jadi kita mengimport orang daripada Bangladesh, daripada India, daripada Pakistan kan, untuk bekerja di restoran. Kalau tengok kedai mamak, jarang jumpa orang tempatan yang bekerja. Ada tapi jarang. Ada. Kalau ada pun mungkin di restoran Melayu, tapi harga kita akan tengok bila kita pergi ke restoran Melayu tu, harga dia mungkin lebih. Teman-teman yang viral kan. Yang viral, lagilah dia punya tu kan. Viral tu dia akan naik harga. Okay, dan doktor, apakah the alternative kepada cost base? Cost base kita sebenarnya kita kena go for something yang business yang ada value added, yang kita orang boleh nampak ya. Mungkin kalau meniaga Melayu tu, orang kata kalau jual nasi campur tu kan, kata RM7 orang kata dah mahal. Tapi kalau dia pergi makan nasi Arab, dia doesn't mind bayar RM20. Betul? Dia pergi makan spaghetti carbonara ke apa kan, dia bayar RM20, RM25 sepinggan. Tapi bila cerita nasi campur, kenapa mahal bang hari ni? Hari ni ikan mahal. Kan? Ini sayur lebih. Jadi itu yang isu. Jadi isu dekat sini kan, walaupun Khairul Amin ke, kan Khairul Amin tengok cara dia positioning dia punya restoran dia macam mana. Okay. Dan dia boleh jual benda tu pada harga yang mahal, orang tetap datang. Orang tetap beratur. Beratur, penuh. Bulan puasa ni saya rasa tak ada dah tempat nak booking untuk di apa nama? Rembayung tu kan. Jadi itulah kita perlu lihat bagaimanakah kita perlu terutamanya kepada majikan lah, mengubah bisnes model dan sebagainya. Mungkin perlu kita melihat dari segi teknologi. Mungkin satu job tu, kerja tu mungkin dibuat oleh satu orang, sekarang ni mungkin boleh dibuat oleh 3 orang, tapi tambahkan gaji dia daripada RM2,000 kepada RM4,000, barulah kita nampak peningkatan ni kan. Tapi kita kena train lah pekerja kita tu. Jadi kalau dia jaga restoran, takkan dah jadi cashier je. Jadi dia mungkin akan juga menjadi server dan juga menjadi cleaner dan sebagainya lah kan. Okay. Jadi multitasking lah untuk meningkatkan lagi gaji. Satu contoh lah. Okay. Tapi apakah advantage? Okay, for me lah, sebab kita orang buat media right, I ada lebih kurang 10 orang kerja dalam kreatif. Tapi I tahu I pakai banyak AI dan juga banyak tools. Kebanyakan tools adalah dalam Adobe Creative Cloud. So ada banyak tools yang boleh memudahkan. So dalam 10 orang yang buat kerja ni, I think zaman dulu dia perlukan maybe 20 atau 30 orang untuk buat kerja sama. Dengan adanya teknologi betul, membuatkan majikan lagi mudah untuk employ fewer people. Betul. So adakah and then kalau gaji minimum dinaikkan jadi RM4,000, the automatic response by SMEs would be fine. Aku akan make sure that orang gaji RM4,000 ni boleh buat dengan lebih, boleh cover kerja 5 orang. Dan aku hire 1 orang tu sajalah. Aku guna teknologi lah
berbanding dengan aku hire 5 orang dan darab RM4,000 sebulan dan RM20,000 untuk buat kerja yang benail yang satu orang boleh buat dengan teknologi. So what's the battle sekarang ni? Adakah kita nak go towards a knowledge economy di mana semua pekerja perlu lebih bijak berbanding dengan pekerja-pekerja 10-20 tahun yang lalu, atau kita nak maintain macam kalau contoh pekerja restoran tu kan, setakat buat kerja macam tu gaji RM2,000, aku tak sanggup nak naikkan gaji kau RM4,000. So what, do I tutup my kedai ataupun do I adapt? Betul. Dia macam Faiz cakap, teknologi kan. Kalau kita pergi restoran sekarang, ada kedai-kedai mamak dia pakai robot dah. Betul. Kan, dia dah hantar robot, makanan semua. Itu hantar benda-benda yang, dan kita tanya, makanan yang dia jual pun mahal. Kan? Lebih mahal daripada kedai mamak biasa. Tapi penuh kedai dia. Jadi dia bukan pada kos sebenarnya orang boleh datang. Tetapi orang tengok apa value added yang dia ada. Makanan sedap, konsistensi dari segi makanan, keberisian makan, tak sakit perut. Kan? 24 hours dan sebagainya. Kan? Jadi benda-benda tu sebenarnya banyak value added. Kalau saya boleh ambil contoh lah, negara seperti Korea Selatan. Okay. Kalau kita pergi Korea Selatan, kita tengok bandingan kita. Kerana yang tukang angkut sampah ni, kita mesti buruh luar negara. Orang Bangladesh especially lah, akan kerja angkut sampah dan sebagainya. Kalau pergi Korea Selatan, sebab anak saya pernah belajar kat sana, dia cerita, yang angkut sampah tu semua orang Korea. Bukan orang luar pun. Jadi tapi mereka ada teknologi, dia improvise. Jadi dia menjadi satu kerja yang tak jijik. Sampah ni kan campur macam-macam kan. Tapi di sana dia disiplin. Okey, ini yang recycle, yang kertas. Kan? Yang plastik, dia dah pecah dah. Macam kita pergi belajar di Jerman, kita akan dapat benda-benda macam tu. Dia tak boleh main sampah organik dengan tak organik ni dicampur sekali, tak boleh. You kena pecah-pecahkan. Jadi kalau orang kita buat kan macam tu, mudah kerja kan, nampak lebih bersih kan. Mungkin ada orang Malaysia nak kerja tu kalau dan boleh tingkatkan pendapatan. Dan kita tak bergantung kepada pekerja asing untuk buat benda-benda macam ni. Okay. Kalau I tengok pun, I think I pernah mention this dalam podcast ni rasanya lah. Di negara barat, yang potong pokok tu, dia tak gunakan orang. Dia pakai teknologi. Yes. Dia potong pokok tu pakai mesin. Mesin tu pegang pokok tu. Lepas tu dia boleh buang semua ranting-ranting semua tu. Dia satu balak je. Lepas tu dia pusingkan, dia potong. Tapi dekat Malaysia, teknologi tu mahal. Betul. Satu mesin tu bagi dia maybe $1 juta. $1 juta bawa mesin sini jadi $5 juta, $5 juta ringgit, $4 juta ringgit. So terlalu mahal. Daripada aku spend $4 juta ringgit for the machine, lebih baik aku pergi hire je orang. So adakah mata wang kita yang lebih lemah ni membuatkan kita lebih Faiz punya tahu je saya nak masuk situ. lebih senang tu aku hire je lagi murah sebab mata wang kecil, buruh pun murah banding dengan teknologi. Sebab kita sebut teknologi betul, sebab teknologi has a cost. And kadang-kadang dia tak localizekan pun harga dia tu. Betul. Kalau harga dia $1 juta kat sana US dollar, kat sini jadi $4 juta US dollar. Lepas ada transportation, all the support semua tu, walaupun mata wang kita lagi makin kuat sekarang ni, tapi masih ada differences between the two. Betul. So adakah di Malaysia ni kita lebih incline boleh pilih untuk hire orang sebab orang masih murah lagi, dan dengan polisi-polisi kerajaan pun membuatkan hire orang ni masih murah berbanding dengan menggunakan teknologi untuk mempercepatkan ataupun mencantikkan, mengkonsistenkan hasil kerja. Okey, saya jawab dulu yang pasal currency tu kan. Sebab saya tertarik poin tu. Sebabnya ada dua benda. Cerita pasal pokok, kita tebang pokok sampai pakai drone kan? Tarik tu pakai drone dan sebagainya. Okey, dua benda. Okey, satu, dengan pengukuhan ringgit, dan kita harapkan ringgit terus mengukuh lah. Jadi kita boleh melaksanakan teknologi seperti ini. Dan itu satu. Kedua, kita boleh menggalakkan rakyat kita lah lebih inovatif. Buat R&D daripada yang menjadi murah di negara barat ni, sebab dia orang yang create the teknologi. Dia orang create the machinery. Jadi dia pakai jadi murah. Kenapa kita tak boleh meniru kopi benda yang sama? Kita yang buat, kita yang pakai. Kan? Kita pakai teknologi untuk mempermudahkan kita punya perniagaan. Dan berbanding dengan kita nak teknologi, kita pasal import daripada China ke, daripada Jerman ke, daripada Korea, Jepun dan sebagainya. Jadi bila, of course lah, currency tu satu part lah. Tapi dari segi sustainability, kehadapan tu, dia jadi benda tu, kita terlalu bergantung kepada negara luar. Dan kalau boleh kita nak banyak R&D lagi. Ya, benda-benda tu kita cipta sendiri. Walaupun kita kena katalah, Jepun dulu masa dia start ekonomi dia pun kopi.
Semua juga dengan Korea Selatan. Betul. Dia copy the best. Okay. Sebab dia develop dia Dia punya copy camera, dia copy creator. Yeah. It wasn't that good, tapi dia improve lah. Tiap kali dia copy, dia improve. Samsung, Apple. Yes. Kita tahu sejarah Samsung dengan Apple kan. Macam mana Samsung dikeluarkan. Apple sebagainya. Jadi teknologi lah sebenarnya yang boleh mengubah. Menarik kita sebagai dikatakan terperangkap dalam ekonomi pertengahan untuk menjadi sebuah negara yang berpendapatan tinggi, high income lah. High income lah kan. So kita mesti gunakan teknologi itu dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya setakat pusat data. Kan, apa yang pusat data buat untuk kita? Kan? Jadi kita boleh, kalau boleh kita nak anak tempatan kita banyak lagi AI engineers. Pereka cipta yang guna STEM dan sebagainya. Dasar pendidikan kita lebih menekankan kepada TVET. Kajian dah nampak sekarang ni TVET, STEM untuk create lagi. Kita tak nak terlalu banyak non-STEM dalam seperti orang muda kita lah. Doktor setuju ke bila dia cakap, nanti Doktor boleh sambung balik, yang selalu bising pasal gaji minimum ni adalah golongan-golongan yang bukan STEM. Sebab STEM keluar-keluar je pun memang dah expect gaji RM3,000, RM4,000, RM5,000. Betul. Maybe dapat, maybe tak dapat, tu lain cerita lah. Tapi memang expectation adalah it's going to be RM3,000, RM4,000. Sebab dia tidak boleh sama level dengan orang yang gaji dia RM1,700. RM1,700 patut reserve pada mereka-mereka yang lepas SPM yang tidak ada pengalaman. So, adakah kerajaan sekarang ni effort dia adalah untuk meningkatkan STEM ni supaya orang tak petikar pasal gaji minimum? Sebab if you are valuable, you are supposed to tak kisah pun pasal gaji minimum. You're supposed to be way beyond gaji minimum. Betul. Itu betul. Yang tekan pasal STEM, pasal TVET ni, dia mereka cipta. Kita perlukan mereka-mereka ni kan untuk mempunyai membangunkan teknologi dan sebagainya. Ramai yang satu isu yang Faiz itu saya panggil satu word yang popular, ketidaksepadanan graduan dengan kerja, dengan kelulusan dengan kerja yang dibuat. Okay. Yang biasa kalau dia bisnes ke ataupun bukan kata bisnes tak bagus, tapi banyak yang sains lah yang susah yang nak dapat kerja. Bila dapat kerja terpaksalah buat pizza. Okay. Terpaksalah buat e-hailing. Sebab tak ada cari dapat kerja yang sesuai. Memang bukanlah kita tak boleh hanya menyalahkan kepada industri ataupun pada kerajaan kerana tidak menyediakan pekerjaan yang sesuai dengan kelulusan tu. Tapi itulah hakikatnya. Jadi kita tak boleh nak menunggu. Kita kena cipta. Kita sendiri yang kena ke depan membina teknologi untuk masa hadapan. Kan? Kita tak boleh hanya membiarkan kita tunggu pelabur asing datang, membawa teknologi baru. Dia spend duit berbilion-bilion lah. Mungkin bertrilion untuk develop teknologi. Ingat senang-senang ke dia nak transfer teknologi daripada kita? Kan? Tanpa apa-apa dia dapat daripada dia. Okay, Doktor. Kalau cakap pasal foreign direct investment, FDIs, we know Intel, Nvidia, Google, they spend a lot of money in, I'm not sure if I can mention this, senang cakap Israel. So, dia buka research center kat sana. Betul. So, there's a lot of STEM jobs dekat sana. Dekat Malaysia, tadi Doktor dia kata kerajaan, kita tak boleh salahkan kerajaan, tak boleh salahkan private sector. Tetapi kalau kita paksa pun budak-budak ni ambil STEM is good, dia keluar, dia budak pandai ni, ataupun maybe 3.4 lah, 3.5, tak adalah pandai maybe dapat 4.0. Dia budak tengah-tengah, bukannya tidak pandai, dapat bawah 2, bawah 3, dapat 2.8, tidak, dia 3.5, 3.4. Supposedly patutnya kalau industri lain boleh dapat kerja. Okay? Kalau you business graduate ke 3.5 boleh dapat kerja. Betul. Tapi dia STEM dapat 3.5, dia tidak dapat kerja. Contohnya, salah siapa sekarang ni? You tak disalahkan dia. Sebab dia tengah cari kerja tak cukup. Lepas tu bila kerja tak cukup, dia terpaksalah buat benda macam doktor sebut tadi tu, macam e-hailing semua. Buat pizza. Now kalau nak salahkan private pun, kalau the direction of the kerajaan ni tidak menggalakkan research, okay, whatever research yang kita buat ni tidak boleh ke mana-mana. Nak buat teknologi pun mudah, perlukan capital yang besar. Private company, SMEs, kita majority companies kat Malaysia pun memang SMEs pun. So we have big companies, public listed companies. Contoh saya sebutlah Genting ke, Sandabi ke, all the major banks. But what are they doing with their money? What is the direction? Apa yang kerajaan
ada tak kerajaan paksa all these companies untuk allocate 20% of your revenue have to be done in research, and the research has to be done in Malaysia? Tidak ada. Tak berlaku. Tak berlaku. So, and then kerajaan pun ada tak bawa banyak-banyak companies datang ke Malaysia macam saya sebut tadi lah. Maybe ada a few lah, tapi tak sehebat-hebat negara-negara lain lah. Why are there no research center, Google kat sini ke, Nvidia kat sini ke, Microsoft kat sini? Tidak ada. Ada small outpost lah dia kat sini. Itu pun nak buat business. So, macam mana budak-budak kita yang graduate STEM tu nak dapatkan kerja yang kena dengan dia punya pembelajaran. Let's say dia graduate kat UTM. Let's say dia graduate kat UiTM tapi belajar IT, belajar computer engineering, belajar AI. Keluar-keluar tak ada kerja. So there's only one option lah dia boleh buat. Keluar pergi Singapore atau cari kerja kat Europe. And once dia dah kerja kat sana, tak nak balik lah. Dia tak akan balik. And waktu tu lah kerajaan sibuk nak tarik balik, tolong datang, they offer lah tax incentives apa. But for some of these people, money may or may not be the main concern. Dia nak kerja dia tu dihargai. So I mean, I'm just throwing out here. Ya, betul. I think same thing. I think kita perlu belajar negara-negara yang sama level dengan kita. Dulu masa in the 80s, 90s, kita sama level dengan dia orang. South Korea perhaps? Taiwan, okay. Korea Selatan. Right. Korea Selatan bila lepas perang Korea dengan ada banyak beberapa kali perang lah, dia perang dengan Korea Utara kan. Dia sedar negara dia tak ada sumber. Nak tanam kimchi pun, sayur pun, itu pun letak atas batu. Tanah sikit dah dapat. Sebab tu dia macam makan kimchi kot. Okay. Tapi dia punya bapa revolusi dia Presiden Roh Tae-woon. Presiden Roh ni adalah orang yang mengubah Korea Selatan. Dia ada satu revolusi industri. Dia cakap orang Korea, kita ini perlu berubah. If we want to survive, kita kena buat ni. Pada masa itulah Korea Selatan dia banyak invest dalam R&D. Kita ingat kereta Proton dengan Kia masa tu lebih kurang sama. Yes. Saya ingat tahun Hyundai semua lebih kurang level dia in the 90s. Tapi tengok sekarang macam di mana Kia dengan Hyundai adalah antara kereta yang paling laku dekat United States. Yes. Dan sekarang kita Geely datang masuk, baru kita Proton itu pun besar. Bukan kereta kita. Bukan the kereta research kita. and development for all kereta Proton yang kita sebut sekarang ni, X50, X70, S670 semua hanyalah rebatch daripada kereta-kereta di China. Betul. So Proton took a shortcut. Tak ada beza pun macam Proton zaman dulu waktu dia mana buat R&D kita? Tak ada. Mana sikit R&D lah, kita? Sikit. Ada sikit-sikit tu lah kan. Tapi itu yang berlaku di Korea sebab dia dari segi GDP dia, dia invest out of GDP dia lebih besar. GDP dia dalam 2 trillion US dollars. Talk about now or then? Now, okay. Now dia invest sekarang pun, dia invest 5%. 5% of the GDP. 5% GDP dalam untuk R&D. Dan R&D ni dia bagi dekat siapa? Dia bagi dekat company-company kecil. SME ni. Jadi SME ni akan buat R&D, develop barang, dan dia akan jual pada MNC macam Samsung, Hyundai, kan? You name it lah kan? Siapa dalam Korea. Cara itulah mereka dapat sustainable, dapat competitive edge. Doktor, I minta duit, I minta register digital status kat MDEC. MDEC reject kan? I want to do a lot of research. I mean, we are SME. Our money has to be rolled lah. I mean, of course, I have to take some profit juga lah. Some dividends has to be lah. Sebab nak hidup kan. Yeah, kita businessman. Yes. Tapi for me to do big research, I can't. Because kalau adalah MDEC ke apa ke, I mean, Malaysian Digital EC tu apa tak tahu lah. Tapi I applied for Malaysian Digital Status, kena reject. I applied for another grant from MDEC, kena reject juga. So, maybe I'm a very isolated case. But I don't see the kerajaan doing enough in terms of membantu SME, which is the large portion of all the companies in Malaysia, dalam research. And if I cannot do research, if I don't have money to do research, I will just repeat apa yang works lah. Then there is no improvement dari segi hard research. Contohlah, kita buat video editing. So I know the concern for my staff would be to go through, kalau let's say the podcast is 1 hour, dia kena dengar 1 jam. So why not we make it so that the computer ataupun the algorithm boleh buang parts-parts yang tak best based on my preferences. My preferences based on 10-100 video yang kita nak buat sebelum ini. Kau follow je supaya my staff tak payah nak go through 1 hour, 2 hours, because time is money. So instead of dia duduk depan komputer, why not they just tekan button and then dapat result, and then they can decide to, you know what, nak tukar-tukar sikit, nak tweak sikit supaya dapat result yang boss dia nak, and then dia boleh buat kerja lain. So productivity naik. Betul. Tapi I couldn't get money to do research because of, bukan nak kata MDEC. I'm not putting MDEC lah, tapi I'm not saying MDEC is bad lah. Like I say, it's isolated cases. Tapi we applied for 2 times, tak dapat. So kat situ I nampak
di mana kerajaan selalu cakap pasal dia nak itu, dia nak ini, dia nak apa, dasar gaji progresif. Okay, let's say gaji orang tu naik 3,000 jadi 4,000. But the boss, okay, let's say lah gaji progresif, dasar gaji progresif ni duit datang dari kerajaan. So now after about a year or two, if I'm not mistaken, kerajaan akan stop lah. So they expect the company will take the slack. Yeah. Tapi if the boss kata memanglah dulu gaji 4,000, sekarang ni kena turun balik 3,000 lah sebab dulu kerajaan tolong. But now I don't see any improvement in terms of your productivity. Because aku pun tak boleh nak bagi kau buat research sebab aku tak ada duit. Yeah. So dekat at the end of the day, it goes back to kerajaan juga. Sebab tadi doktor sendiri kata South Korea. Policy South Korea kan. In 1980s, when we had Proton, the way I see it, Proton punya presence was actually detrimental to our R&D. Sebab for the longest time before Geely masuk, Proton punya kereta orang tak nak pun. Dia punya self-design cars. We have a Persona, we have the Saga. I think we have the Gen 2. Gen 2 is a Persona, yes. Sama. Satu lagi ni. Wira is Mitsubishi. And satu lagi ni. Apa tu dipanggil lah? Preve. Okay. Tak laku langsung. You design it, jual kat Malaysia saja, jago kampung. Satu lagi, Wajah. Wajah, I think is actually Mitsubishi juga. Mitsubishi juga. So rebatch lah. So dia rebatch and then kononnya dia buat design sendiri, try to jual kat luar, tak ada orang nak beli, jago kampung, orang Malaysia pun tak nak beli, nanti Geely masuk balik untuk rescue diorang. Now they are doing very well, tapi again it's all rebatch lah, S50, S70. So dekat mana research tu sebenarnya? Where is the hard research? Where is our own product yang kita boleh bina di Malaysia dan export ke luar negara? Itu yang perlu dilihat oleh kerajaan secara serius kan. Itu yang perlu di-spend. Perlu ada satu polisi. Kita kena ada hard 5% daripada bajet kita punya belanjawan kita tu untuk R&D. Priority kan, kalau kita nak STEM tu maju. Kan? Kita bukan hanya saja, kita nak also R&D, research, sumber manusia. Sekarang ni dasar pendidikan, contoh you pergi sekolah menengah, Form 4 kan? Ada zaman saya dulu, kalau ada 5 kelas, 4 kelas sains. Okay. Satu kelas bukan. Itu zaman kita? Zaman saya. Okay. Zaman you. Zaman sekarang? Terbalik. Mungkin ada 7 kelas, 1 je kelas sains. Budak saya tak nak ambil lah math, tak nak ambil lah fizik. Susah. Memang susah, yes. Memang susah. Tapi orang kata bersusah dulu, bersenang kemudian kan. Tapi itulah dia punya, itu pun bila dia nak fight. Universiti masalah. Banyak universiti terpaksa fight untuk dapatkan STEM punya students. Kan? Sebab pool dia tiap-tiap tahun makin kecil. Tak silap saya, daripada 200,000 orang yang ambil result. Lebih kurang dalam pool 40,000 je kot STEM. Itu pun kalau dia orang nak masuk. Mungkin dia orang tak nak buat STEM subject, dia nak ambil accounts. Hilang lagi. Kan? Jadi mana kita nak cari the future scientist? Kan? Future R&D, future innovator, future engineers. Kalau ni pada masa yang sama juga kerja pun tak ada. Kan? Kat sini itulah yang kita perlu melihat. Bagi saya lah, kita ada perbincangan banyak antara ekonomis. Now is the right time to membetulkan struktur ekonomi negara. Kita sekarang ni what are they doing lah? Saya nak tanya. Inflasi terkawal. Okay, good. GDP bagus. Okay. Trade, Malaysia punya trade cecah 3 trilion. Semua bagus. Ringgit kukuh. Right. Now is the time betulkan struktur ekonomi kita. Naikkan gaji, laksanakan gaji progresif, go on R&D, kan? Make sure that ketidaksepadanan at the university level tu tak berlaku dengan industri, matching industry needs dengan university punya output. Benda-benda ni kena laksanakan kalau kita nak lihat sustainability. Sebab one day GDP akan turun, ringgit akan melemah balik. So di mana kita punya strength? Di mana takkan kita mengharapkan kepada sekarang FDI, data center masuk, duit masuk, some job created lah, some businesses, SME kan, apa semua pun ada lah sikit. Tapi kita tak boleh sampai bila bergantung pada FDI. Kita kena ada own our domestic champion. Kita tak nak GLC kita jadi champion kampung. Patutnya GLC ni dia ada kena link dengan SME. Banyak cerita lah GLC dengan SME ni, macam mana SME ni sepatutnya menyokong GLC. But now banyak GLC pula, dia pula turun padang, dia buat bisnes SME. Macam mana SME nak compete? Betul. Macam mana GLC nak compete dengan GLC? Dan banyak gak bisnes-bisnes kat Malaysia yang besar pun dia terpaksa compete dengan GLC for the same market. Kenapa GLC tak pergi kat luar? Kita tak ada satu business board
Yang mana GLC you kena pergi overseas, yang SME kat Malaysia ataupun local business yang besar support the whole chain tu. Kalau kita kata IT. Kalau kita tengok semiconductor industry yang Malaysia kata kita ekspor banyak kan. Siapa yang duk ekspor ni? Banyakkannya juga American companies. Mana Malaysian companies? Ada berreview. Yang kecil-kecil Malaysia company apa? Malaysia kita dapat. Daripada semiconductor ni. Kan? Tak banyak. Yang besar-besar. Intel lah, you name it lah kan. Infineon lah. Dia orang yang buat ekspor ni. Ekspor. Mana small companies, Malaysian companies. Yang kecil-kecil yang come up. Memang ada few lah, tapi very small lah. Yang buat wafer dan sebagainya kan. Okay, Doktor. Let's talk kalau nak export. We must have a product yang bagus untuk di-export lah. I mean, siapa nak import ketupat? I mean, ketupat pada time sampai kat dia punya negara dah busuk lah. So, seakan nak masukkan beras semua tu, those are not even trade secret lah. You boleh buat sendiri lah kat sana. You just bawa bahan mentah, buat kat rumah. We're not talking about those food lah at least. We're talking about hard technologies. Contoh lah, kita ambil contoh kereta lah. Kita dah ambil kereta dah. Kereta, sampai tadi ada sebut pasal Proton. Dan of course kita ada Pro 2. Pro 2, I know for a fact that DP Beza tu yang very popular di satu Malaysia ni is actually made in Malaysia, as in research in Malaysia, design in Malaysia. Number one model. Number one Malaysia, tapi last year. Tapi the point is dia memang design and research kat Malaysia. Anak tempatan yang buat. But of course Pro 2 ada banyak design dia yang dia ambil daripada Jepun. Macam if not mistaken Asia dan juga Myvi. Multiple generations ambil daripada Jepun. Tapi Beza is actually made in Malaysia. But kenapa Malaysia tak fully push this Beza ni overseas to make it as if it's a kereta macam saya cakap tadi, Hyundai punya kereta tu kalau you duduk US, you tengok iklan dia sikit-sikit mesti ada Hyundai punya iklan. Hyundai Tucson lah, Hyundai itu, Hyundai inilah, kita akan nampak. Dia macam Honda lah kat Malaysia. Tapi dia penetrated US market. Honda pun penetrated juga, Toyota pun ada juga kat sana. They actually have a base kat sana. Dia pasang kat sana. Dia tak pasang dekat Korea. Sebab US, if not mistaken, kereta tak boleh masuk. Kereta tu kena 5 tahun kot baru boleh masuk. Kalau especially sekarang dengan Trump tariff lagi, memang dia nak buka kilang. Kat sana. So memang dia orang ada kilang kat sana. Toyota ada kilang kat sana. Where is Proton pergi kilang? Where is Pro 2 pergi kilang overseas? Kenapa semua pasang dekat sini, Tanjung Malim je? And then pakai pun dekat Malaysia juga. Sebab itulah kadang-kadang kita bukan nak kata kadang maaf cakap dalam KPI GLC ni. Bos-bos GLC ni dia short term aja kan, mungkin 2 tahun 3 tahun bergantung pada kontrak dia lah. Maksimum pun mungkin 5 tahun kan. Jadi dia buat kerja based on dia punya short term KPIs. Tak go for the long term KPIs, sustainability, tak ada vision. And then bila macam you cakap, kenapa kita tak push Pro 2 Beza? And at least on the ASEAN level, it'll be very good model. Kan, sebab dia small, dia light, and then dia safe, and then economy. Kan, kenapa? Sebab kita tak support. Sama-sama ada GLC. So GLC ni pun antara Pro 2 dengan Proton ni pun ada dia own competition. Kan? So who we support more? Kan? Who has a better relationship dengan administrator, dengan government. So that will get the edge lah. Okay, Doktor, sometimes people akan kata market Malaysia ni kecil sangat lah untuk kita design a car and then export. Okay, I agree. I mean, market Malaysia berapa banyak je, maybe 800,000 satu It's tahun. not meant to be like that pun. Yes, betul. I mean, ramai orang ada kereta pun susah lah. Kita bukan besar sangat pun. Tetapi kita ada kawan kita kat bawah, Singapore. Dia lagi lah tak ada kereta. Dia tak ada kereta pun, dia import je semua kereta dia. Tak ada masalah pun, maju saja. Apa yang Singapore buat sampai dia punya services ni, okay, kadang kita cakap pasal export barang, tapi Singapore tak payah export barang per se lah, dia export service, financial service. Orang datang dekat dia untuk dia jaga duit. So they chose that way lah. So kita boleh sama ada export barang atau export service. Apa yang Singapore buat yang Malaysia boleh follow in the next 10 years lah, for example, untuk make sure that kita punya anak-anak muda STEM ni, ataupun tak kisah STEM ke tidak STEM ke, sebab finance is not STEM in general lah. It's not STEM. Tapi at least kalau diorang boleh bertapak di Malaysia dan provide or render services for foreign companies and duit tu masuk Malaysia juga lah. It's considered as exporting services jugalah. Apa yang kita boleh buat untuk make sure that kita lebih banyak customer daripada luar negara? Singapura ni, dia ada dia punya grand plan. Contohnya, dia nak attract dan dia beritahu, dan dia ni nak jadi hub untuk banyak HQ for Asia. Dan dia attract, and then dia ada tax dia very low.
Kan? Kita 24%, dia 19%. Mhm. Jangan ceritalah pasal insentif pioneer status dan Right. sebagainya. Dia forever 90%. Kita sekejap dah 10 tahun dan sebagainya. Lepas tu dia complete pula tu sekali dengan banking system Right. dia yang very world class. Very robust. Very robust dan sebagainya. So orang feel safe, duit semua. And then duit dia strong. Jadi bila orang nak pindah ke situ, orang company rasa selamat. And then dia invest pula dalam R&D. Dia banyak attract all those company pharmaceutical, teknologi. Bila cerita R&D ni semua Singapore. Kan? Sebab dia stabil. Bila company nak HQ, dia nak kasi cari tempat yang paling politically stable. Infrastructure very strong, kan? Right. Very free, nak ke mana-mana pun boleh. Which Malaysia actually Kuala Lumpur can do it. Bukan, tapi kalau kita tengok dari segi the whole structure kita nak turun tax 24% pun dah bertahun. Kan? Banding dengan dia, kan? Okay, of course lah. MITI kata dia ada pioneer status dan sebagainya. Tapi benda tu companies dia smart. Dia study semua. Dia nampak Malaysia ni satu portfolio, Singapore satu portfolio. Dia buat paling kurang dia buat SWOT analysis lah. Right. Dia dah tahu dah kat mana, where, outright Singapore menang. Right. Kan? Itulah. Tapi Singapore tu dia combine. Tapi kita ada benda-benda tu, tapi we did not put it together. Kan? We did not put it together and it not aligned. And of course lah, government sekarang ni dah ada Johor Special Economic Zone dan sebagainya. Kan? So what happened is that banyak company daripada Singapore pindah ke Johor. Just next door lah. Next door lah. Tapi itu maknanya macam jadi apa nama? Kita pernah bincang topik ni. Dia macam backroom kepada Singapore. Right. Kan? Dia backroom HR dia pindah kat Singapore. The best, the lucrative research dia maintain dekat sana. Dekat Singapore. So kita kena tengok macam mana how we compete. We not talking here competing dengan Taiwan. We not competing dengan Thailand ke Indonesia ke. Kita kena tengok kita satu level lain. Kita macam mana kita boleh sama dengan Singapore, Korea Selatan, Japan, Taiwan to be the next level. Kan? I guess it comes from the policy, isn't it? Sebab kalau kita tengok, sebab doktor kata tadi, this special economic zone dekat Johor, maybe jadi backroom for the businesses lah. Dia yang gitu-gitu, yang biasa-biasa, yang low end punya. Yang call center semua dekat situ. Ya, situ. Sama juga dengan data center. The big data, I mean, it costs a lot to maintain the data centers. Not just in terms of money, tapi in terms of resources dari segi air. Fresh water. Singapore tak ada. So Malaysia tak ada. Dia tak. So and then electricity pun kita ada. So Singapore susah, dia kena import. So kita boleh generate our own. Then dia buat dekat sini. So digunakan kita lah, senang cakap lah. Natural resources kita punya murah, dia datang. Yes, kita pula bagi free je macam. Kita macam screwdriver lah. Macam China dulu, dia kata I don't want to be a screwdriver anymore. I want to build the technology. But Malaysia is still in the phase of screwdriving. Terutama sekali dalam semicon, kita buat setakat testing saja. Betul. The low end, the manial labor, semua tu kita ada. So dekat mana research, the hard research. If we miss the boat in terms of aerospace contohnya, we miss the boat in terms of creator, we miss the boat in terms of semiconductor. We have AI now, and when it comes to AI, you don't really need hardware yang terlalu saya cakap canggih. Canggih perlu, tetapi dari segi the kebesaran, the lokasi dia tu tak adalah perlu sangat. You need a lot of AI researcher yang gunakan akal dia to write the algorithm, to write the logic. So where is Malaysia in terms of AI? I mean, we have AI, our AI, which is Anwar Ibrahim, PMX, talk about Malaysia being an AI nation. Yes. Is that just a soundbite ataupun is it going to be something yang akan materialize into something yang boleh jadi satu industri di Malaysia di mana ia boleh employ anak-anak muda kita untuk bekerja kat situ? Itulah. Kalau kita tengok plan kajian, dia ada RMK 13. RMK 13 saya study. Cerita dia punya daripada awal sampai hujung cerita AI je. Kan? AI because that's the next thing. So government acknowledge, dia tahu benda tu. Tapi kita nak the implementation tu lagi cepat. Yes. Bagi saya rasa lah. Okay. Patutnya fasa tu kena percepatkan. Bukan setakat AI nak jadi government. Ini nak buat digital ID pun. Kan? Connectivity pun, nak buat digital bank pun. Banyak kawasan-kawasan yang digital tak dapat. bank very good topic sebab banyak CEO dia quit dan keluar. Lepas tu kan 3G, 5G, ada banyak tempat pergi 3G. Kan? So kita nak okay, jap, I nak tulis jap. Digital bank,
and apa tu tadi doktor kata 3G 3G, 5G, connectivity lah. Connectivity. Yang kelakarnya, Celcom just merged with Digi. Maxis is still around. They making a lot of money because now there's fewer competitions. Dulu ada 4, and then jadi 3, and now jadi 2. The profit, are they given to the shareholders semata-mata? Yeah. Or are they used to develop the country? Yeah, reinvested lah. In the R&D dan sebagainya, make it cheaper dan sebagainya kan. Yeah, but they have no incentive to make it cheaper because dia kena bagi kepada grant, contohnya kepada SMEs, supaya SMEs boleh support dia. There you go. Are they? I mean, they are a bit lah, I know a bit, tapi I don't think it's enough. Ada sikit, I don't think. Ada, mungkin kalau ada pun mungkin sikit. Kalau ada, kita pun tak tahu. But then again, the GLCs, the GLICs, they actually own a majority of Celcom Digi and a bit of Maxis. They own everything kat bursa, they own lah. Yeah. And they have their own mandate untuk bukan make as much profit as possible lah. Tapi they can demand. Dia boleh demand Sandabi, dia boleh demand Celcom Digi, please give me my dividends or high dividends so that I can redistribute back to the EPF, for example, to PNB. So now it's a basically, okay, running a small business, I perasan, I as the 100% shareholder of FS Studios Sdn. I can choose untuk ambil dividen 1 juta ringgit. Kaya lah aku. Kaya lah 1 juta. Woohoo. We have the money, alhamdulillah. Tetapi if I do that, I'll be kedekut dengan semua my staff. My staff minta saya nak beli kamera. Taklah, pakailah kamera lalu. Okay kan? Okay je. Cuma dah buruk sikit, dah tak up to date. Tak apa, pakailah komputer. Tak apa, pakailah komputer lama. So I chose not to ambil dividends so that I can reinvest back into the company. That's right. So now this GLCs, macam we have Sandabi, we have Proton to some extent, Pro2, we have apa dipanggil the telcos. Now they have to fight between nak bagi duit kepada dia punya powers that be, dia punya owner, shareholders, owners, or reinvest. So it's a battle, isn't it? Yeah. So that's why kita kena tengok, baik itu saya cakap policy level, dekat macroeconomic level, kita bandingkan kita dengan negara lain. South Korea 20 years ago lah. South Korea 20 years. 40 years ago. How they develop? China. Just 20 years. 20 years 20 is the boom. Boom kan? Boom. Macam mana kan? So kalau tengok company China, the company compare dengan company US, kita akan nampak Nvidia, Microsoft dan sebagainya, top 10 paling besar di dunia. Okay. Tapi bila kita tengok company China, Alibaba, Tencent, banyak lagi lah, kita nampak besar. Kita nampak profit dia kurang. Reinvested. Dia reinvested. Lepas tu dia dapat dinaikkan gaji staff dia banyak. Kita balik kepada gaji balik. Sebab kita lagi topik kan. Dia balik pada staff. Jadi bila gaji naik, jadi in terms of social status semua naik. Ataupun ni talent, retaining talent. So instead of dia jadi insurance agent atau insurance consultant, ataupun jual rumah, atau jual kereta, dia maintain becoming an engineer. Okay, contoh lah, sebab selalunya yang jual-jual insurance ni, sorry guys, dia selalu nak kata, for the lack of better words lah, dia suka nak kata belagak, maybe bukan semua, tapi suka tunjuk kereta BMW, suka tunjuk kereta Mercedes dia. Dia akan kata, dulu aku kerja engineer, gaji aku 4,000, sekarang ni aku dah kerja sini, aku boleh makan angin tiap hari, now aku bawa kereta Porsche contohnya. Tetapi kalau gaji engineer di Malaysia untuk dia tu actually RM20,000, saya tak rasa dia akan lompat. Dia akan maintain dalam bidang STEM dia tu. Tapi macam mana nak dapat benda tu kalau tidak ada industri yang boleh buat duit? Semua industri kita hanya jual ke negara kita. Semua industri kita makan from each other sebab kita jual domestically. Kita tidak ada company produk yang jual keluar. Market share kita tu besar tu. Small pie. Small pie. Yes, pie. Everybody semua fighting for that. And then you ada banyak JLC, orang tangan-tangan yang hidden hands. Right. Dan kita cerita pasal kartel, panjang cerita ni. Right. Kan? Jadi topik hari ni topik pasal gaji. Pasal gaji kenapa gaji tu dia merancang-rancang macam sekarang ni. Okay, so as a person, as a doktor yang mengajar di UniKL, you nampak anak-anak murid you, ada berapa anak murid setahun yang doktor jumpa? Banyak. Saya ada 200 lah. Lebih 300? Lebih. Okay, yang nak graduate? Graduate. Yang final year yang doktor jumpa, maybe elective courses lah. Elective courses adalah, kalau saya punya student setahun yang grad mungkin dalam 400-500. Okay, 400-500 kan? Let's say 400 orang datang ke doktor tanya, doktor,
should I, with my degree or whatever that I've learned in UniKL, and diorang belajar apa ni by the way kalau kat UniKL Business School? Dia belajar accounting, finance, economy. Ada tak STEM? Ada STEM tak? Yang STEM dia campus lain. Campus lain? Engineering kan, macam MFI, MSI itu engineering. Tapi GMI. diorang tak perlu belajar pasal accounting ke? Pasal finance tak perlu? Dia orang belajar pasal business. Dia orang ada belajar satu tapi subjek dekat campus lain, campus masing-masing lah. So there is one courses yang dia kena ambil. Sebab Dr. Min is UniKL Business School. Kita business school. Okay. So purely business. Okay, imagine ada 200 STEM. Your student juga, maybe you touch them ke, touch their heart, you cakap pasal finance juga kat dia orang, okay? Maybe dia kena ambil satu arts course which is finance atau accounting, self finance ke apa ke. And then another 200 finance being graduate atau economy being graduate. They ask you, given that if I were to graduate in Malaysia and then there's almost a years or 2 years time until I can get a job that matches my apa yang I belajar, my studies. Do you recommend me to stay in Malaysia ataupun pergi overseas ke Singapore ataupun Indonesia with the right pay lah, or even to Europe? What would you say to them? Of course, kalau dia muda, dia tak ada family dan sebagainya, masih muda, we always say young man, young woman, go far, right? Kan, pergi cari experience, kan. When you have experience, you come back, you are more valuable. Alhamdulillah, betul. Kan, that's the way, kan. Tapi kita tak boleh kata saya selalu pakat semua pergi overseas. Tapi contoh tu menarik sebab saya ada satu student, dia cerita dia masa dia MRSM dulu dia nak jadi doktor. Nak jadi doktor, kan. Tapi bila dia jumpa saya dekat business school, dia nak jadi finance. Tak nak buat STEM dah. Tak saya nak buat macam mana? Right. Saya kata betul. Kadang-kadang banyak yang student yang pandai-pandai, dia bila grad tanya apa nak kerja? Doktor. Apa nak kerja doktor? Dia kata, tak ada ke siapa nak jadi CFA ke, financial analyst ke, kan, top in the world ke, kan. Banyak kan nak trade sebab apa? Kat Malaysia ni, you kerja doktor, gaji you secure. Kan, dan sebagainya. Tapi kalau you nak buat kerja finance, you belum tentu lagi dapat kerja macam kerja doktor. Kecuali you dapat kerja macam JLC, you duduk kat Khazanah ke, you duduk kat PNB ke, lain cerita lah. Tapi not many, maybe 5% yang dapat kerja macam tu, kan. Tergantung pada courses dia. So, apapun kita nak student dia more rounded, kita ada juga student-student yang grad, kerja doktor, dah buat housemanship semua, lalu berhenti, buat insurans, buat takaful dan sebagainya. Kenapa dia kata, tak larat lah. Dia kata, jiwa saya tak sesuai. Saya rasa lebih sesuai saya buat business. Ada juga macam tu, kan? Tapi as long as you kerja, you productive, you generate the income for the family, you generate income for the country, kan? It's okay with me, kan? Cuma sekarang ni dari segi model ekonomi ni, kita nak tambah lagi STEM ni. Sebab tu kerajaan tekankan pasal TVET. TVET ni dia kemahiran, kan? Jadi kalau dia boleh buat benda-benda dulu, orang kata welding ni satu benda adalah building besi je, gaji sikit, kan? Dia sekarang tengok welding punya level macam mana. Aircon, aircon yang servis aircon ni. Tapi tengok orang aircon yang besar-besar KLCC, kan? You kena ada special special tools, you kena special safety level dan sebagainya. Bukan boleh dapat gaji banyak. Betul. So then from there, bukan setakat you jadi sampai level tu, you pula kena buat R&D lah. Macam mana you nak perbaiki lagi you punya. Dan saya percaya ramai orang Malaysia yang pandai, yang dari segi innovation tu lah. Cuma kat mana dia nak cari duit untuk commercializekan dia punya innovation. Macam Faiz cakap tadi lah, pergi kat sana tak nak minta grant, tak dapat. Habisnya idea tu mati kat situ. Betul. Jadi itulah yang sebenarnya kita perlu ada polisi yang menekankan pasal R&D, pasal TVET. Kalau kita nak melonjakkan kita menjadi sebuah negara yang berdaya saing. Biar Singapura yang kecil pun 6 million people, kan, dia fokus on R&D. Kalau kita tengok negara yang kaya, Israel, dia banyak R&D kat situ. In fact, banyak company pergi. Sebab banyak CEO di of course, Fortune 500 tu. Tapi secara langsung itu kita boleh kata lah. Tapi kalau kita tengok Israel itu sendiri, dia banyak innovation. Betul. Dia banyak tekanan innovation. Betul di company Switzerland. Switzerland pun sebuah negara yang bukannya kata, tapi dia banyak innovation. Switzerland is one of the country yang paling kompetitif
Dari segi, kalau kita tengok ranking tu kan, banyak daripada Switzerland. Dan of course Japan. Now sekarang China. Kalau cerita pasal AI, teknologi sekarang, Europe kat belakang, China number 1 sekarang. Kan? Dan China dulu dia create teknologi, sekarang dia import orang, you nak kerja bagus, I come, dia kata. Dia yang import dia nak import brain. Untuk improvekan lagi dia punya I'm pretty produk. sure a lot of Malaysians kerja dekat China juga. Ramai saya percaya. So apa yang nak tanya tadi sebenarnya Doktor? Apparently if Malaysia doesn't care about us, macam contoh MDEC tadi kan, okay, macam kau nak bagi aku grant, ada banyak tempat lain boleh ambil orang-orang STEM ni. Banyak tempat yang boleh ambil businessman yang perlukan grant, yang boleh pakai. I don't need the grant. I mean, don't need dengan one tu dia bahasa lain. Macam do I need it to hidup? Tidak lah. Like I said lah, we have money, alhamdulillah. Do we want more money so that we can expand the company? Definitely. Yeah. So if the Malaysian agencies are not giving us, kita boleh cari agensi lain untuk dapatkan. And of course lah, if we are ditarik ke negara luar, not just me, a lot of my business friends pun sama juga. Terasa macam better aku buat business kat luar sebab my business is also international. So tak perlulah nak stay dekat Malaysia, terutama sekali kalau tidak dapat support. Sama juga dengan para pekerja. Kalau aku graduate and the best job that Malaysia can give me despite my good performance adalah kerja rider ataupun jual insurance ataupun jual unit trust. This are kerja-kerja halal tapi tak match dengan what I have studied and learned. Lebih baik aku bawa diri aku, sementara aku masih muda lagi ni, kalau dah ada isteri dah ada anak, susah pergi ke negara-negara luar dan reap the rewards and doktor kata tadi balik. But I tahu ramai orang dia dah pergi, dia tak nak balik. Sebab the company, those countries have given them more than what Malaysia has. Okay, fine lah. Malaysia dah bagi dia daripada kosong sampai umur 18-19 tahun. Tapi maybe tu yang lepas lah. We want to know what's up next. Balik Malaysia, banyak dengar juga cerita. Dia terpalit dengan politik di sama ada di universiti ataupun di syarikat-syarikat di Malaysia. So dia macam tak nak lah aku stay kat sini. Benda tak baik lah, benda bagus lah, dah tak payah nak balik lah. Ada, itu tak nafikan yang berlaku lah kan. Yang kita nak balik rumah kita macam tu lah. Kan, kalau kita duduk kat luar tak ada kacau, kita rumah sendiri tak kacau, tapi balik rumah kita lagi gaduh lah kan. Itu normal kan, that is part of life lah kan. Kalau terpulang pada kita sebenarnya, tapi bagi saya percaya ramai lagi orang Malaysia nak berbakti, lebih comfortable duduk kat Malaysia. Memang ada brain drain, memang ramai yang pergi ke Australia, pergi ke, mungkin dah kurang pergi US kot. Tapi Europe banyak Australia, New Zealand kan. New Zealand pun cuba tarik orang Malaysia sebab New Zealand pun dia ada problem ekonomi juga sebab dia tak cukup orang. Orang New Zealand pun nak keluar daripada New Zealand sebab dia tak the same industry all over again. Tak apa nak jaga biri-biri yang banyak tu kan. Tapi Australia banyak tarik, banyak orang Malaysia pandai yang sana. Kita memanglah benda, tapi structure je lain. Kita kena tengok bila nak pergi keluar negara tu, of course cukai yang tinggi. Australia cukai sampai 45%, ada 50%. Memanglah you dapat insentif. Ada anak kawan saya tu, dia kata wah dia pregnant je duduk kat Australia, kerajaan dah bank in duit. Kan, oh bagus lah. Lepas tu and then free education sampai university level. Kita boleh sampai level, tapi tengok apa yang berlaku pada orang Australia. If you are a citizen Australia, you kena bayar cukai sampai 45%. So there is a give and take lah. Betul. So terpulang, tepuk dada tanya sendiri kan. Duduk kat Malaysia macam ni lah kan. Masih lagi SST tahu. Itu cerita lah GST, SST kan. That's saying doktor, I mean macam to me it comes to a point when we have to answer to ourselves, to our own family, not to the country. So if for some of these people yang dah pandai-pandai ni, if dia dah graduate dengan PhD for example, tengok dia tak dapat kerja apa dia nak. Tapi ada orang memanggil daripada overseas. Nak tak nak dia terpaksa pergi juga. So now the kerajaan hilang talent because of dia punya inaction ataupun polisi-polisi dia yang agak lemah untuk protect orang-orang yang berharga. Human capital nowadays is very berharga. Sebab kita tak nak lah budak-budak yang tak pandai, yang merendah-rendahkan ilmu ni membanjiri kita punya workforce. Nanti kita asyik sibuk nak cakap pasal gaji minimum. In this company, kita tak cakap pasal gaji minimum. There's nobody dapat gaji minimum. Sebab kita knowledge workers. I mean, tak boleh pun nak bayar gaji minimum. Nanti dia akan belah pergi tempat lain sebab dia orang pandai. So they're all... If you're competing for the floor, that's your problem. Betul, exactly. You must compete for the ceiling. Exactly. So itu yang pasal isu-isu gaji minimum ni hanya berlaku selagi mana kita punya human capital is still on the
on the floor, on the bottom. Tapi let's say kalau semua dah pandai automatic orang ni pergi Singapura dapat gaji $5,000 Singapore convert jadi $15,000. Aku as a Malaysian, aku kena bayar gaji kau $10,000 contohnya, sebab gaji kau kat Singapura RM15,000. Tapi itu cost of living pun susah. So aku RM10,000 ni, RM10,000 dah kira cukup baik cukup baik. Okay, kau kerja dengan aku. So if I need good people and this person is actually orang yang bagus, yang boleh ada productivity, automatic dia akan naik. Kita takkan cakap lagi pasal isu ni. So I think kerajaan kena menjauhi diri lah daripada rat race di mana ramai sangat orang masih nak kejar gaji-gaji yang rendah ni. Dia kena produce orang yang gaji tinggi. Macam doktor kata tadi pasal gaji progresif, nak naikkan gaji. Benda ni kalau kita tingkatkan value seseorang tu, automatic dia minta gaji tinggi. Dia tidak akan tanya langsung pasal gaji minimum. Ya. Kalau kita ada statistik daripada dosa betul kan? Apa yang cakap tadi? Less than, I think, gaji yang RM3,000 ke bawah dan 45%. Ini bukan statistik main-main. Ini daripada dosa. Kan? Dan hanyalah 11% daripada 17.6 juta. 11%, okay. Daripada 17.6 juta tenaga buruh Malaysia, gaji di atas RM10,000. Wow, saya dengar, dia cakap, wow. Kan? Maknanya kalau kita ambil 10%, tak ada 11% lah, 10% dalam kita kan, tadi ada 1.7 million saja gaji atas RM10,000. Yang bawah tu semua di bawah RM10,000. Termasuk kaki tangan kerjaan. Kan? Jadi tak heran lah dari segi orang kata cerita pasal kos redup kan. Tapi masalah gaji tak naik. Kan? Bila naik gaji naik, very sticky. Kan? Kos naik, harga barang akan naik. Semua akan tanya balik, kalau gaji naik, barang akan naik that always be like the 180 degree punya question lah. Pimai tentu juga kan. So that is situation. So sampai bila kita nak settlekan, macam mana kita nak lonjak menjadi negara berpendudukan tinggi kalau kita sendiri tak sanggup nak bayar gaji yang lebih tinggi, kena takutkan inflasi naik. So now is the right time bagi saya. Ekonomi macam ni, ringgit tengah strengthening, KDN kita tengah bagus, trade tengah bagus, employment very good, below 3%, inflation tu under control. So the right time to do it. Doctor, before we go, last question. So what is the thing that Doctor recommend kerajaan buat now being the right time, and this right time maybe last for about 1-2 years perhaps, for until next election. Yes. so apa yang kerajaan boleh buat untuk make sure that benda ni diselesaikan? Sebab kalau nak ajak orang pergi buat STEM ataupun nak STEM education ni ambil masa 3-4 tahun minimum untuk degree dan diploma. Dari segi investment daripada luar pun ambil masa untuk materialize. Maybe dia masukkan duit sekarang tapi kilang tu tak naik immediately, maybe ambil 3-4 tahun juga. So what is it that kerajaan boleh buat untuk make sure that isu ini diselesaikan, isu gaji rendah ini diselesaikan, selain daripada bayar gaji progressively? Sebab like I said, kalau setakat kerajaan bagi subsidi kepada syarikat untuk bayar gaji pekerja lebih tinggi, two things can happen. Satu is dia memang nak bayar RM3,000, tapi kalau dah bayar kau RM1,000, aku bayar kau RM2,000, kerajaan bagi RM1,000. So gaji kekal. Ataupun memang gaji kau naik daripada RM3,000 jadi RM4,000, RM1,000 itu daripada kerajaan, tetapi untuk 12 bulan saja. Lepas 12 bulan, what happen to you, aku turunkan balik gaji kau. So apa yang kerajaan boleh buat? Saya rasa benda ni kalau nak suruh 2 tahun buat tak jadi. Tak jadi. Dia kena a very long term plan. Kita ada RMK 13. Mungkin RMK 13 tu perlu di review balik lah. Macam mana kita nak masukkan struktur ekonomi yang saya katakan tadi. Bagaimana kita nak lihat ketidaksepadanan kerja. Bagaimana kita nak melihat gaji naik. Saya tak sentuh satu, lupa saya dah sentuh lagi. Harga rumah yang mahal. Macam mana kita nak control. Betul. Ramai orang tak dapat harga mahal kan. Lepas tu macam mana kita nak tingkatkan perbezaan, bagaimana mengurangkan perbezaan antara jurang luar bandar dengan bandar, migration dan sebagainya. Itu perlukan satu bukan setakat plan lah, action plan. Memang kena buat. That is the right time because kita dalam suasana very fiscal, financially we are strong kan. Kajian defisit kerajaan turun dan sebagainya. Bagaimana kerajaan nak buat benda-benda ni? And then bila dia buat benda ni, dia kena ada buy-in. Dia kena buy-in dengan rakyat. Get the politician to come in. Politician will always fight lah. Tapi get rakyat faham, get the GLC, betulkan GLC punya direction. Rather than the short term KPI, go for long term KPI. Get the SMEs together dengan GLC dan GLC ini sendiri. Invest on R&D. Go for long term, go for 10 years plan.
or 20 years plan or 15 years plan, get the result. Right. Dan baru kita boleh dapatkan benda ni semua. Kalau kita nak harapkan apa yang ada tu betul, kita ada new industrial plan, kita ada semiconductor plan. Semua plans. Semua plan ada. Kan? Kita ada, of course, kita ada ekonomi madani dan sebagainya. Tapi, yelah, kita rakyat nampak, tapi rakyat kat bawah ni duduk mengacau. Betul. Kan, mengacau gaji 3,000 kan. Duduk kat kampung macam ni. Ni cerita macam-macam lah. Sarah dah masuk. Kan? Semalam kan. Jadi, okey. RM1 lah. RM1, okey lah. Kalau husband and wife dapat 200. Okey lah, shop. Boleh lah. Until end of the year tau, benda ni. Macam, wow. RM200 sampai end of the year. I mean, it's nice lah. It's nice lah. It's nice to have. Kan? Ada benda yang masuk. Kan? Betul. Penting kita tengok benda ni kan. Kita tengok perlu dasar pelajaran kita pasal STEM dan sebagainya. There's a lot of things to think about, to plan, lepas tu to take action. One question. Tadi I tanya kata lah final question, tapi since doktor dah sebut benda ni, I terpaksa tanya. Doktor duk sebut pasal long term planning, 10 tahun whatnot. Yang kita tengok kat Singapore, they have this thing called PAP. Okay, a bit political tapi tak apa. Sebab politics and economy and finance dia macam adik-beradik lah. Abang sulong. No. It's actually philosophy, history, politics, economy, and then we have finance. Ikut ajaran saya. Yes. So basically now we have to, nak cakap pasal ekonomi, cakap sikit pasal politik. So Singapore we have PAP. Tak pernah turun. Dia naik je. Every single election dia menang. They call themselves a pre-republic. Tapi so far it's only been one party, which is tak apalah, saya tinggal lah kalau kau suka. Good for you. Don't change something that tak rosak lagi. Okay. And then South Korea, we have South Korea dia tukar-tukar, tapi polisi dia panjang. And then in the beginning of South Korea punya inception, selepas perang dunia kedua, dia punya presiden tu kan, dia country macam kuku besi. Okay, and they even have this thing called chaebol. Chaebol connected families in Singapore. Macam Samsung ni chaebol maknanya diorang ni diberikan banyak mandat untuk buat duit supaya boleh kayakan South Korea. They can be because some form of corruption, tapi Singapore, South Korea is doing very well. My point is that it does seem that some form of political stability is the root of economic stability. So right now, even if you buka dekat TikTok ke apa ke, you akan nampak lah this political parties, dia bergaduh dari segi menggunakan cyber troopers dia. Bagi contoh doktor, ada kes orang kena macam tu 2 orang meninggal dekat rumah dia. Tak tahu apa-apa kisah lagi. Kat bawah tu akan tulis, bagi tunjuk Madani problem. Okay? Zaman sekarang ni Madani susah sekarang ni. Sebab tu ramai orang bunuh. In my opinion, we nampak data, everything is okay. Gaji maybe rendah sikit lah, tapi tak ada siapa miskin. I mean, maybe ada orang miskin lah. Tetapi I find it very encouraging lah, the economic data sekarang ni. Tapi politically bergaduh-gaduh, tebuk atap semua. Kita had one during the COVID, 3 kali tukar prime minister. So adakah this democracy is wrong? Okay, I'm saying this with careful. I tengah tanya dengan keadaan yang sungguh berhati-hati. Adakah giving the power to vote for people who are so ignorant is another word for stupid, is wrong. Sebab when someone is so ignorant, they are so easily swayed by rumors, by false accusations, by political sentiments. Social media cakap, ada kes-kes accident, Madani problem. Lepas tu yang lain semua, ni walaun bodoh. Banyak reply kata macam tu. Adakah benda ni is detrimental to negara yang sedang nak membangun? Sebab kita belum got a lot of things in order. Tiba-tiba political stability tak ada. And because of this, the powers that be, the government has to ambil hati dengan memberikan SDR, SARA. These are all OPEX. These are money that can be used to develop the country. Tapi dia perlu diberikan sebab nak buat orang happy lah kan. Kalau tak, your vote untuk orang penerima SARA ni is sama dengan satu vote orang yang bayar cukai sebanyak RM100,000 setahun, RM500,000 setahun. Sama vote dia. Sepatutnya tak boleh. I mean, dari segi capitalism tidaklah, mana boleh macam kalau kita shareholders dah boleh vote melalui dia punya board. Tapi ataupun kita can just sell our shares and then we lose confidence, we sell your shares, lepas tu you pun terpaksa make changes to your strategy. But of course, the country is not run as a
country. Tetapi going back to my question tadi, political stability, the economy and voting, is Malaysia in a bad position sebab rakyat kita macam ini terlalu bersemangat dalam social media dan senang kena sway by comments. Oh, tough dia. Panjang kan soalan ni? Hanya panjang soalan ni. Komen sikit je. Demokrasi, setuju ke tak? Demokrasi is driven by popularity. Yes. Kan? Kalau you tak popular, you tak elected. Betul? Kan? So, you depends on being popular. So, you buat polisi sebab you nak popular. So, kalau you tak popular, orang tak vote. Betul? Okay, so, that's what we are now. Okay, so, saya take dua negara besar, dua different political system untuk kita compare. Let me guess those two countries before that. US dan China. Yes. You read my mind. You nampak. Kan? US, purely democracy based. Kan? So, people go for election and pick the president that they want. The most popular president. The most popular the best president. dancers in here. The best dancers kan. On the turf. on the asphalt. Kan? Yes. Lepas tu, that's the way the country is now. Right. Okay. The other one, the other country, China, is a socialist government. Dia develop daripada nothing. In 20 years, dia join WTO. Then dia jadi second largest economy now. In the world anytime. Mungkin in the 50 years, dia akan catch up dengan US. Or maybe 2050, in another 30 years. Dia akan catch up dengan US. In terms of GDP size. Right. Kan? US sekarang 32 trillion. China? China dalam 19 trillion. Right. So more than half. Sekarang India dah overtaken Japan as the second largest in Asia. Tak apalah kan. So you nampak sistem China. And sistem China ni dia socialist government, one single party. Right. So dia stabilize, dia buat direction and siapa yang sebagainya, corruption dan sebagainya itu dia punya isu lah. But then bawah tu dia punya economy is run orang kata as a capitalist. Right. Kan? As a capitalist. Jalan dia very unique system. Socialist kat atas. The governance is socialism, tetapi dia punya economy is capitalism. Capitalism. So like depends macam mana you nak ni. Kan? You nak manage. And there is competition. There is outright competition between them. Bukan kata tak ada, you kena protect. No. Kan? And then the province, dia ada province macam kita dalam negeri pun ada dia punya power untuk develop. And the government bagi. So kita tengok how China. So kita guess lah. So sometime masa satu negara tu dia satu single party, mungkin lebih baik untuk dia. Saya pernah tanya satu China daripada student. Saya dah majalah jemputan lah satu universiti IPTA. Saya tanya dia, do you think this system now in China is the right one? Without a doubt, dia kata. Dia kata without a doubt. Daripada mana betul? China. Okay. Student dari China. Dia watch for his own country lah. Dia kata, sebab dia nampak, dia kata. Why? Saya tanya dia. Sebab dia kata, because the government concern for the people, they develop and they control on the corruption and they make sure that benda tu develop, and bila company tu besar, dia naikkan gaji pekerja dia. Instead of paying to the owner. Shareholders. Kan? So, life, level social life tu, lifestyle diorang tu meningkat lah. That's what's the purpose of the GLCs. Dia kata ni China. So cakap, okay, compare to US, 10 largest company in the world, tolak Aramco, 9 US. Kan? Nah, daripada 9 tu 8 IT company, semua big ones. Siapa yang kaya? Shareholders lah. Shareholders yang kaya. Kan? Tesla, you know lah, apa dan sebagainya kan. Tapi but the people on the middle income and the lower income US are suffering. Betul. Are suffering. So that is democracy for you. Kan? So it doesn't, sometimes it's go to an evolution. Kan? Mungkin socialist system terbaik untuk China for that time. Kalau boleh jadi demokrasi, saya tak tahu macam mana. Tapi nak kata demokrasi doesn't work also, it happens in India. India demokrasi, the largest democracy country kalau voting wise in the world. Tapi India okay. I think okay, doctor. They say the people seem to be kalau kat luar Delhi, New Delhi, they are very backwater, they're very rural. Air tandas pun tak ada. So tapi dari segi development apa semua kan, dari segi economy size dia besar. Cuma dia tak
sepantas China. Hmm. Now they are coming up lah. And I think Modi pun datang kat Malaysia baru ni kan. Right. Jumpa PMX dan sebagainya. Jadi teknologi tu ada. Tapi depends what direction that we want. Okay, direction kita tak boleh pilih because we are just a voter. Ya. Kena pandai-pandai lah. Cuma as a rakyat, I memang bimbang. Because I feel good for the country, but these things can be taken away from us at any time, at any election, just because of some sentiments yang could be misleading. Kalau tengok bukti negeri-negeri yang dijaga oleh satu parti ni dan satu parti lagi satu, kita boleh nampak siapa yang pandai jaga negeri, siapa yang boleh jaga negara, siapa yang boleh bawa negara Malaysia ni ke arah yang lebih bagus, dan siapa yang akan tarik balik Malaysia ni ke arah yang lebih teruk. However is kita perlukan political stability. We have that political instability masa 2018 dan kita tengok macam mana keadaan ekonomi kita. It was so bad. It was so bad kan. Now at least both people are coming back to us. People are investing back to us. So be careful if we lose this political stability, then another round lah. Kan. So apa-apa pun tepuk dada tanya selera. So kita nak bukan hanya untuk kita, untuk anak cucu kita, generasi masa depan. Betul. Kan? So we want to be a country that kita nak pergi mana? This is our country. Betul. Memang kita boleh migrate. Duduklah Australia, duduk New Zealand, duduk. But that's not our country. That's not our country. To be immigrants. Yeah. So you are labelled as immigrant. Kan? You datang, you are memang you first generation dan sebagainya kan. Tapi this is what we are. Okay, doktor, kita jangan turn this DAF jadi KS pula Tak ada. Ini just kita touch sikit lah. Bukan apa kita pandangan ni kan. Betul. But like we said lah, kewangan, ekonomi dan atas dia is politics. So bila nak sentuh pasal ekonomi, tak nak akan tersentuh sedikit tentang politik. Okay, thank you guys. Kita jumpa lagi dalam 1.5 bulan yang akan datang sebab DAF akan berhenti sekejap untuk bulan puasa dan setengah minggu bulan raya. Kita celebrate raya kot. Kita celebrate raya dulu, barulah kita akan sambung DAF Podcast pada bulan April insyaAllah. Okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat menyambut Ramadan. Selamat berpuasa semua. Selamat beribadah. Take care. Bye.